Zami, kalau kau ajak kita orang tengok bola dekat rumah kau, tengok dekat TV yang kecil ni, lebih baik kita orang tengok bola dekat rumah sendirilah. Janganlah macam tu. Kita tengok bola rumah Huzaimi sama-sama lah. Rumah aku tak ada TV. Tak apa. Jom kita pergi tengok bola kat rumah aku. Dekat rumah aku ada TV 50 inci. Besar. Jom. Sekejap. Siapa cakap aku nak tengok bola kat TV? Habis tu, Mempersembahkan. Tada! Fuyo Big Screen. Inilah projektor Lumos Flow. Projektor rotasi 360 darjah pertama yang pernah ada. 360 darjah? Kiranya boleh tengok dekat ceiling, boleh tengok dekat dinding dan boleh dekat lantai lah. Betul kah? Berapa visual size yang dia boleh pancar? 150 inci. Besar. Kecerahan visual dia berapa resolution? 1080p. Cernih tu. Best lah macam ni. Uzami, kalau beli Lumos Float ni, semua app dekat dalam ni kena install sendiri ke? Tak payah. Plug and play je. Semua dah ada kat dalam ni. Netflix, YouTube, Wi-Fi, Bluetooth. Yang paling penting, Android OS siap ada dalam ni. Wow! Bagusnya! Hoi, Huzaimi. Kalau nak casting dengan phone, boleh tak? Boleh lah. Lumos Float ni dia pakai wireless mirror casting. Wireless casting! Kalau kau nak tengok TikTok ke, Facebook ke, kat sini boleh lah. Huzaimi, speaker dia kuat tak? Kuat. Lumos Float ni dilengkapi dengan sistem dual speaker tau. Kalau kau dengar kat dalam bilik kan, macam dengar kat dalam pawagan. Patutlah Lumos Float ni aku cek dekat website. Kau tengok ni, semua orang rate 5 bintang. Feedback pun positif. Memang lah. Jom lah tengok bola. Dah pukul 12 ni. Jom. Jap, aku matikan lampu. Mati lampu ya sayang. Ui, terang lah. Jelas. Terbaiklah Lumos Float ni. Kalau dia bagi yang 2,000 lebih tu, aku rasa lagi terbaik. Nanti dia bagi aku rasa ni. Cek. No! Aduh! Kaki bekal lah.